Ucapan saya ni nak tuju khas pada pentadbir-pentadbir. Dengar baik-baik. Kita ingin menegaskan, pentadbir tanah di semua peringkat wajib menjadi benteng hadapan, bukan boneka yang diperalatkan. Jangan sekali-kali berkompromi dalam hal yang melibatkan kedaulatan undang-undang negeri. Jangan terpedaya dengan naratif kononnya pencerobohan itu atas nama kebajikan atau perjuangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu pencerobohan tanah kerajaan di Raub, Pahang, melibatkan kebun durian Musangkin yang diusahakan tanpa kebenaran. Isu ini bukan sekadar pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencabar prinsip keadilan dan amanah di dalam Islam. Dalam Islam, menjaga hak milik adalah tanggungjawab yang besar. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat akan dibebankan kepadanya 7 lapis bumi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa mengambil hak orang lain tanpa izin, apalagi hak kerajaan yang merupakan hak rakyat jelata. Dari segi perundangan, Seksyen 425 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa pencerobohan tanah kerajaan adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini menunjukkan bahawa undang-undang negara selaras dengan prinsip Islam dalam menjaga hak milik dan keadilan. Dalam menghadapi isu ini, pendekatan dakwah kontemporari seperti dakwah bilhal adalah sangat relevan. Dakwah bilhal bermaksud menyampaikan mesej Islam melalui tindakan dan contoh tauladan. Sebagai contoh, membantu petani memahami prosedur mendapatkan lesen pendudukan sementara TOL dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan adalah satu bentuk dakwah bilhal yang amat praktikal. Penggunaan media digital sebagai platform dakwah juga adalah sangat-sangat penting. Melalui video-video pendek sebegini, infografik dan media sosial, kita dapat menyampaikan mesej Islam yang menegakkan keadilan, keamanan, ketenteraman, keselamatan, amanah dan kepatuhan kepada undang-undang dengan cara yang lebih menarik dan mudah difahami. Sebagai langkah praktikal, saya mencadangkan agar pihak berkuasa dan organisasi Islam bekerjasama untuk pertama menganjurkan klinik fiqh tanah dan undang-undang untuk mendidik petani mengenai hak dan tanggungjawab mereka. Yang kedua, membentuk koperasi tani Islam yang berlesen untuk membantu petani menjalankan aktiviti pertanian mereka secara sah. Yang ketiga, mengadakan forum dialog antara petani, pihak berkuasa dan pendakwah untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Yang keempat, melancarkan kempen digital yang mempromosikan nilai-nilai Islam dalam pengurusan tanah dan pertanian. Akhir sekali, marilah kita sama-sama menjaga amanah dan mematuhi syariat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengurusan tanah dan pertanian, dengan pendekatan yang holistik dan bersepadu. Kita dapat menangani isu pencerobohan tanah kerajaan dengan cara yang adil dan berkesan, selaras dengan ajaran Islam. Semoga mesej ini memberi manfaat dan mendorong kita semua untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab dan integriti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.